Saya nak kongsikan 3 kesilapan dalam simpanan emas yang biasanya dibuat oleh penyimpanan emas yang baru bermula. Elakkan sebelum terlambat supaya simpanan kita tak jadi sia-sia. Kesilapan yang pertama adalah terlalu kerap jual dan beli emas. Emas bukan seperti trading saham. Bila kita terlalu kerap beli dan jual, sebenarnya kita sedang rugi pada bahagian spread, iaitu perbezaan antara harga beli dan harga jual. Emas adalah simpanan jangka masa panjang. Ia bukan untuk duit pusingan harian. Kesilapan kedua, beli mengikut emosi bukan strategi. Ada yang beli sebab desain cantik, ada yang beli sebab tengah viral, ada juga beli sebab ikut kawan. Tapi simpanan emas bukan soal trend. Harganya berubah setiap hari. Kalau kita perlukan duit dalam masa terdekat dan terpaksa jual ketika harga rendah daripada harga beli, kita yang akan rugi. Sebab itu penting ada perancangan. Kesilapan ketiga, tiada matlamat simpanan. Bila kita tak jelas kenapa kita kena menyimpan emas, kita mudah tergoda untuk jual bila ada kecemasan kecil atau bila nampak untung sikit. Tapi bila ada matlamat untuk kahwin, untuk dana kecemasan, untuk simpanan masa depan, kita jadi lebih fokus. Kita tahu saiz emas yang sesuai dengan matlamat kita. Kita tahu bila waktu terbaik untuk kita jual emas semula. Dan ingat, emas bukan satu-satunya bentuk simpanan. Pelbagaikan portfolio tumpuan, ada emas, ada wang tunai, ada juga aset lain seperti hartanah. Dengan ilmu yang betul, kita boleh elakkan kesilapan besar yang mungkin merugikan kita di kemudian hari. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Kalau rasa berguna, boleh teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya. Saya akan bantu tumpuan sebaiknya.